pengajaran kehilangan kuasa dan tanah apabila bangsa sendiri menjadi leka. Ini bukan soal kaum. Ini adalah data dan statistik yang perlu kita bicarakan, yang merupakan angka-angka rasmi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Tetapi ini soal keadilan struktur yang perlu kita teliti dan kerajaan perlu mengambil maklum tentang perkara ini. Jurang ini jika tidak ditangani secara berani akan menjadi api kecil yang membakar keyakinan rakyat terhadap konsep keseimbangan nasional yang menjadi asas negara. Ada yang menimbulkan kontroversi apabila saya menulis bahawa kita harus belajar daripada sejarah Palestin. Mereka yang mengkritik ini membaca dengan emosi bukan dengan ilmu. Saya ingin tegaskan di Dewan ini, perbandingan itu bukan tentang perang. Peraturan Dewan. Bukan tentang agama. Bukan tentang kebencian. Tetapi tentang pengajaran kehilangan kuasa dan tanah apabila bangsa sendiri menjadi leka. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Saya ingin tanya kepada Pengkalan Cepa. Yang Berhormat bukan tanya pada saya. Kepada speaker dan Pengkalan Cepa, adakah beliau menyamakan orang-orang bukan beragama Islam sama dengan orang-orang Yahudi di negara kita? Soalan saya yang pertama. Kerana perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh beliau seolah-olah memang menyamakan negara kita dengan Palestin. Dan perkataan yang dikeluarkan oleh beliau tidak sepatutnya dibenarkan di Dewan Yang Mulia ini. Kerana kita hidup dengan aman dan damai. Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, berbilang... Get to the point. Ya, Timbalan Speaker. Apa yang saya katakan adalah tidak sepatutnya diungkapkan dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam negara kita yang aman dan damai. Jadi, saya mohon supaya beliau menarik balik kenyataan-kenyataan kerana ia membakar api perkauman. Dan Timbalan Speaker tidak harus membenarkan beliau mengeluarkan kenyataan itu. Saya duduk sini, hampir beberapa minit telah Yang Berhormat Pengkalan Cepa bercakap. Saya tak jumpa pun yang mana yang menaik-naikkan perkataan. Bagi saya, macam pertuduhan di mahkamah Yang Berhormat, you must go specific direct to what he is saying dengan izin. Daripada ini kalau Yang Berhormat nak bangkitkan perkara tersebut, what was the word uttered. Jadi daripada apa yang saya dengar sampai ketika dan masa ini belum ada lagi yang sakit